Kami bukan hendak membalas dendam tetapi mahukan keadilan untuk anak kami, kata Faizul Ali Adam iaitu bapa bayi berusia 3 bulan Kasih Aulia yang meninggal dunia di sebuah taska di Petaling Jaya 3 tahun lalu. Faizul 36 tahun berkata dia dan isteri Maisara Rosli 36 tahun bersyukur dengan keputusan Mahkamah Session Petaling Jaya pada 6 April yang menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun terhadap pengasuh yang cuai sehingga menyebabkan kematian bayi mereka. Menurutnya keputusan itu diharap dapat memberi pengajaran kepada semua pihak khususnya pengusaha taska agar lebih bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan kanak-kanak. Ya, kami menerima keputusan ini dengan hati yang terbuka walaupun tiada hukuman yang dapat menggantikan nyawa anak kami. Dan tujuan kami meneruskan perjuangan kes anak kami adalah supaya keputusan pada hari ini dapat memberikan kesedaran kepada pihak masyarakat di luar sana, dan bukan tujuan kami untuk membalas dendam ataupun ingin menuntut berlebihan, tapi lebih kepada ingin menuntut keadilan sepenuhnya untuk anak kami. Sementara itu, Maisara berkata dia bersyukur dan menghormati keputusan mahkamah namun mengakui kehilangan anaknya masih dirasai sehingga kini. Menurutnya, setiap hari dia menziarahi pusara anaknya bagi melepaskan rindu yang tidak pernah padam. Untuk pandang lebih serius untuk kes anak-anak di taska ni lah. Supaya tak ada lagi ibu bapa yang rasa apa yang kami rasa. 3 tahun kami kehilangan dia. Kami tak dapat tengok dia membesar. Apa yang saya boleh buat pasal saya pergi kubur dia hari-hari. Saya berborak kat kubur dia, saya tahu dia tak dengar. Tapi tu dia boleh ubat rasa rindu saya kat dia.